Hai salam, hai semua, bersama pakar berkongsi ilmu kita. Kesehatan, kehidupan, inspirasi bersama. Hai salam, kita dengar dan fahami bersama. Hai salam. Bersama kita pada hari ini ialah dua panel jemputan yang berpengalaman dalam bidang perubatan dan juga pemakanan. Selamat datang Dr. Nurhamizah, physician kita, dan Cik Husna Safia, dietitian daripada Hospital Pakar Salam Senawang. Okey doktor, puasa sihat tanpa mudarat. Okey, sebelum kita masuk kepada bab makan, saya nak tanya satu soalan lah. Adakah golongan komorbid berisiko untuk berpuasa? Okey, pertama sekali mari kita tengok balik apa maksud golongan komorbid ni. Okey. So definition ataupun bahasa yang untuk mudah difahami, komorbid ni adalah golongan pesakit yang ada penyakit kronik, okey, seperti darah tinggi, kencing manis, asma, COPD dan juga masalah chronic kidney disease lah, ataupun end-stage renal failure. Maksudnya orang yang sakit buah pinggang yang dah terminal. Untuk kata golongan ini yang ada penyakit ni, penyakit kronik, untuk selamat ke tidak untuk berpuasa tu, actually it's not an issue lah, okay? Sebab semua orang should be able untuk berpuasa, cuma terdapat rusah-rusahnya, okay? Dan juga ada modification yang perlu dibuat, okay? Bila kita bercakap tentang komorbid ni, maksudnya bukanlah orang yang dah tergolong kepada golongan yang uzur lagi lah. Okay? Kita kata komorbid ni yang masih stabil. So of course, semua mereka safe untuk berpuasa dengan ada beberapa perubahan lah dan lepas nasihat doktor. Maksudnya kalau pesakit darah tinggi skip sahur, risiko tekanan darah tu akan drop atau spike pun boleh jadi kan doktor? Betul. Tapi maksud dia macam ni. Katakanlah seorang tu ada darah tinggi, okay? Dan dia skip sahur. Okay. Sedangkan dalam berpuasa, kita digalakkan untuk bersahur. Alright. Kalau dia skip sahur, maksudnya kemungkinan tinggi dia juga akan skip ubatnya yang selalu dia ambil pada waktu pagi. So, instead of skip sahur, dia sepatutnya ikut cara berpuasa yang betul, which is bersahur. Sepatutnya kalau ambil ubat pukul 8 pagi, so dia boleh ambil ubat waktu bersahur. Apa kesan bila dia skip sahur adalah menyebabkan ubat dia termis dan menyebabkan tekanan darah tak terkawal pada hujung hari. Okay. So, berbalik pada persoalan kita tadi, yes, skip sahur bermaksud kita tidak ikut tata cara ataupun tata cara yang betul lah untuk berpuasa, menyebabkan penyakit kronik tu menjadi tidak terkawal. Okay, Cik Husna, saya nak tanya, kalau macam tu, sahur tu bukan sekadar makan tapi lebih kepada strategi pemakanan? Betul. So sebenarnya kita kena tengok waktu bersahur ni macam sebagai salah satu daripada sunnah yang dituntut juga. So sahur ni penting untuk kita fuel balik tenaga kita, sebab kita nak berpuasa lama ni dalam 12 ke 14 jam macam tu. So untuk semua orang pun sahur kita tak galakkan untuk skip. Jadi lagi-lagi lah macam orang-orang yang berisiko, macam yang doktor cakap tadi jugalah, orang yang ada kencing manis, orang yang ada darah tinggi, memang lagi tak boleh skip sahur. Sebab apa? Waktu sahur ni lah kita nak bekalkan nutrien untuk tempoh masa yang lama yang saya cakap tadi tu. So untuk sahur ni pentingnya untuk kita tengok 4 komponen ni kena ada lah. Yang pertama karbohidrat. So macam nasi, roti semua tu kan, karbohidrat, lepas tu protein, lepas tu kena ada serat juga, dan air. Air pun sangat penting jugalah sebenarnya. Okay. So setiap satu komponen ni mainkan peranan untuk bagi tenaga, nutrien, untuk bagi hydration juga untuk badan sepanjang tempoh berpuasa. So apa yang mungkin jadi silap yang sering orang tak nampak adalah bila sahur ni tak ada selera makan sangat. So makan tu jadi kurang. Tapi walaupun makan tu dalam tempoh yang dalam portion yang sikit, tapi tetap kena pilih yang nutrien dia tinggi juga, yang berkualiti juga. Contohnya mungkin sebelum ni makan sahur roti sapu dengan jam. Kita tak perasan itu sebenarnya sumbernya adalah karbohidrat sahaja semata-mata. Tak ada protein dengan serat. Jadi biasa untuk jadi dah masuk pukul 10 tu dah start lapar. Kita ingatkan sebab kita ni tak sesuai nak bersahur, tapi sebab strategi sahur kita tu salah. So kena ada 4 komponen yang saya cakapkan tadi tu lah. Okay, alright doktor. Bila pesakit datang jumpa doktor,
Okey. Dia cakap, saya ni okey je nak berpuasa. Saya ada gastrik tapi saya okey je. Okey. Kebiasaannya, doktor akan buat pemeriksaannya macam mana dulu? Apa yang doktor akan nilai dulu pada pesakit tersebut? So setiap sakit ni dia individualized lah. Okay, setiap sakit tak sama. Terus kita kena tengok dulu adakah dia solely gastrik saja ataupun dia ada faktor lain menyebabkan dia gastrik. Dan apa siasatan lain yang pernah dibuat untuk pesakit tersebut. Adakah dia dah ada PPI coverage, proton pump inhibitor coverage, ataupun dia ada ubat lain yang menyumbang kepada gastrik macam epinephrine kan, orang yang ada ICU tu. Dan juga tengok tahap severity of dia punya gastrik. So let's say kita boleh provide ubatan yang dia boleh makan sebelum sahur. That's why should not be a problem lah. Okay? Sebab waktu pagi dia boleh makan PPI dulu, dia boleh makan Gaviscon dulu ke, okay? And then macam saya kata, kita kena individualize. Probably saya akan tengok juga pesakit ni pernah disiasat belum, apa tahap gastrik dia tu. Contoh dah pernah buat scope belum, dah pernah buat urea breath test belum, dah pernah dirawat dengan eradication terapi untuk Helicobacter pylori ke belum. Okay? So banyak faktor yang menyumbang kepada orang dapat gastrik, dan banyak faktor juga yang contribute kepada gastrik punya severity tu lah. Okay, alright doktor. Kita nak tanya soalan yang berkaitan dengan mitos lah. Okay, kita mulakan dengan soalan yang berkaitan mitos yang paling famous sekali lah. Kalau tak sahur tu, kita boleh bantu turunkan berat badan, dan kalau tak sahur tu kan, apa sebenarnya jadi dalam badan kita sebenarnya? Okay. So untuk kata tak sahur untuk turunkan berat badan tu, saya rasa semua rakyat Malaysia dah try. Okay? Tapi saya rasa kurang berjaya lah, sebab bila dia tak sahur, kita akan ada satu feeling dan ataupun revenge waktu kita makan berbuka nanti. Ya? Sebab kita rasa tak apa, I cut down no sugar lah waktu pagi kan, cut sugar. No carbo waktu pagi. Tapi buka puasa kuih, seri muka. Apa lagi? Dengan kek-kek sekarang lagi, dengan brownie sekarang lagi, dengan juara-juara lain lagi, air balang, air name it, kopi sekali-kali kopi tu lagi. So benda-benda ni menyebabkan kita punya plan untuk turunkan berat badan tu tak betul. Plan tu sendiri tak betul. It's not a correct way untuk turunkan berat badan dengan skip sahur. Hai salam. Cik Husna, bila terlalu lapar, biasanya masa berbuka tu kita akan makan secara berlebihan. Itu yang akan membuatkan gula kita naik secara mendadak ke? Dan macam mana cara untuk kita nak elakkan perkara itu terjadi? Okay, so macam tadi doktor ada sentuh tentang revenge eating. So kalau konteks di luar bulan puasa pun, biasanya orang nak skip breakfast, skip lunch, lepas tu makan waktu malam. Makan malam tu dalam kuantiti yang besar. So kenapa jadi macam tu? Sama juga dengan waktu kita berpuasa. Sahur kita skip, berbuka biasanya automatically kita akan makan banyak. One thing yang kita boleh tengok is first, memang daripada segi disiplin lah. Kita tak boleh nak kawal apa yang kita makan tu. Tapi kalau tengok luar juga daripada disiplin tu, itu pun salah satu daripada fisiologi badan kita juga kan doktor. Kita akan macam craving tu akan lagi banyak bila kita tak makan apa-apa daripada pagi. So pagi tu kita tak terima apa-apa nutrien daripada bersahur, kita tak makan sahur. So badan kita ni deprived dalam tempoh 1 hari lama, waktu berbuka baru dapat makanan. Jadi bila dah lama nutrien tu kita tak terima dengan stabil, so lama-lama tu waktu berbuka tu, the only thing yang kita akan nampak adalah makanan, dan yang first kita akan grab adalah yang boleh bagi tenaga tu cepat, which is makanan yang tinggi dengan gula, tinggi dengan karbohidrat. So bila kita dah makan yang itu, kita tak boleh nak stop sebab rasa craving tu tak habis lagi. Tak dapat nak stabilisekan hormon tu balik lepas kita makan. So lagi turn untuk kita makan, lepas tu makan lagi. In the end kita terlebih makan. Asalnya kita boleh kontrol makan tu. Ingatkan sahur boleh kurangkan kalori. Tapi bila dah skip sahur, kita revenge waktu makan, waktu berbuka, kalori tu jadi lagi double daripada kalau kita ambil sahur. So tak menjadilah strategi tu sebenarnya. Kita nak sentuh isu sensitif sikit. Tapi saya rasa macam tak sensitif. Okay. Ramai orang kata kena berbuka manis dulu untuk naikkan tenaga. Itu wajib dari sudut kesihatan ke doktor? Okay,
Untuk kata wajib dari sudut kesihatan tu, tak juga. Okay, sebab ada je orang dia terlalu dahaga, dia minum air kosong terus. Okay, dia bergantung kepada pilihan masing-masing juga sebenarnya. Cuma untuk kita sebagai orang Islam memang kita disunahkan, okay, berbuka puasa dengan kurma dahulu. Okay, kenapa? Sebab kurma tu memang ada banyak simple sugar. Okay, so badan kita memang perlukan simple sugar yang cepat untuk berikan kita tenaga yang cepat, dan juga perlukan some complex carbohydrate, okay, untuk merestorekan balik kita punya fuel dalam badan lah. Cuma apa yang jadi isu kat sini adalah lifestyle kita ketika berbuka yang tak betul. Contoh, kebiasaannya orang akan makan kurma, bagus, alhamdulillah. Lepas tu teh ais berbalang-balang ke, okay, ataupun air jagung pula, air keladi pula, okay. Lepas tu nasi pula, nasi dah karbohidrat. Lepas tu apa lagi, donat lagi, kek, okay, kita panggil dessert. So nampak tak berapa banyak gula kat situ. Untuk berbuka dengan gula tak ada masalah. Simple sugar lah, maksud saya bukan ambil gula pasir berbuka, tak. Simple sugar, maksud saya yang kurma, benda-benda manis tu tak ada masalah. Cuma kuantiti tu, salah kita di lifestyle kita adalah berbuka pun dengan simple sugar, lepas tu nasi, lepas tu simple sugar. Itu yang menjadikan pemakanan dan lifestyle tu ataupun berbuka puasa tu jadi tak cun lah, tak capai matlamat berpuasa yang sihat. Cik Husna, berbuka makanan dan minuman yang manis tu salah ke? Boleh tak Cik Husna bagi cadangan makanan sahur yang praktikal? Oh, okay. So macam yang doktor cerita tadi lah, memang betul. Saya sangat-sangat setuju. Sangat-sangat setuju lah. Sebab Betul kan? Memang macam tu kan orang kita kan? Tengok atas meja semua orang. Sebab betul, semua yang manis-manis. Dengan betul, saya tak nafikan memang sunnah tu nak berbuka dengan yang manis. Tapi orang kita ni pandang itu satu je sebagai sunnah. Tapi kita lupa sebenarnya sunnah ni ada juga banyak lagi sunnah kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Antaranya adalah Jaga kesihatan. jaga kesihatan, satu ibadah yang dituntut, betul tak? Yang kedua, waktu berbuka puasa, berbuka dengan manis, betul macam doktor cakap tadi, ambil kurma. So kita tengok daripada sini, kurma tu adalah sebagai salah satu manisan juga. Sunnah yang satu lagi yang mungkin ramai orang kita tak sebut juga, macam mana kita sebut tentang yang manis ni, adalah makan dulu, jamah sikit, solat dulu, lepas tu baru makan satu hidangan yang lengkap. Macam tu. Ya, betul. Tapi surprisingly ada setengah tempat still practice benda tu, tapi sangat minority. Betul. Saya ada dengar-dengar tapi tak selalulah. Biasa dengar, kadang-kadang Pernah. patient jumpa pun dia Ada, bukan tak ada. kencing manis lagi lah kita akan suggest macam ni. Sebab apa? Waktu mula-mula tu betul macam saya cakap, lama kita tak makan, kita akan start craving benda yang manis. Kurma tu satu manisan yang macam doktor cakap, simple sugar. So kita tengok kualiti dengan kuantiti manisan tu dekat sini. Kalau ikutkan kurma, kalau contohnya kita ambil kurma ajwa kan, 3 biji okey untuk kita makan. Kalau kurma yang lagi besar sikit macam kurma medjool, 1 biji pun okey. Itu manisan kita. Maksudnya dia perbezaan dia tu daripada segi saiz kurma tu ke? Betul. Lain-lain kurma tu lain-lain kandungan gula dekat dalam. Kalau macam yang praktikal yang saya boleh suggestkan, biasa saya bagi tahu patient saya, tengok kita punya genggaman tangan lah. Kalau kita dapat genggam satu genggaman tu muat, itu satu portion yang kita makan supaya gula tu kita dapat kawal. So macam tadi saya cakap, mula-mula kita buka sikit dulu, jamah kurma, minum air kosong kan, solat dulu. So waktu tu badan kita ni dah boleh terima, kita ni dah terima makanan, tak adalah dalam survival yang lama-lama puasa ni kan. So bila dah macam tu, kita start dengan activate dulu, makan kurma, minum air masak. Lepas tu kita stabilizekan balik blood sugar kita yang dah spike tadi tu kan, kita nak stabilkan balik, kita solat maghrib pula. So dia dapat stabilizekan dulu sebelum kita start makan hidangan yang besar ni, yang untuk kita bagi nourishment dekat badan kita. Hidangan besar ni maksud saya adalah hidangan yang lengkap dan seimbang ikut konsep yang tadi kita bincangkan, karbohidrat, protein, serat. So macam doktor cakap tadi, betul, kita makan kurma, manisan satu, sunnah, bagus. Lepas tu, kita tak solat dulu. Kita dah makan kurma tu, kita teguk pula air manis. Lagi gula tambah. Lepas tu, makan nasi. Nasi pula kita pilih mungkin beli kat bazar, nasi tomato. Jarang-jarang lah sayur tu dia akan letak banyak.
serat kat situ kita dah tak ada. Kita makan karbohidrat, gula sambung naik lagi. Lepas tu kita beli dekat bazar tadi ada tadi kek yang kita bincang tadi kan. Kuih lah, Kuih kuih. 1000 ke. Lepas tu Lopez. Lepas tu semalam try resepi viral puding karamel. Puding baru buat. karamel. Alamak. Semua ni manis. Semua ni kita guna dengan nama sunnah. Tapi bila kita tengok kat sini, ni dah lebih kepada memudaratkan kesihatan daripada ikut sunnah tu sendiri. Ramai orang ingat puasa ni boleh turunkan gula dan tekanan darah secara automatik. Tapi kenapa setiap tahun kita masih nampak lagi kes gula ni naik mendadak atau tekanan darah tak stabil lagi-lagi waktu bulan Ramadan? Adakah sebab minum air manis yang banyak masa kita berbuka? Okey, macam yang kita bincang pada topik kita sebelum ni lah. Tapi saya nak tanya jugalah doktor, adakah puasa itu sendiri yang menjadi punca atau cara kita berpuasa sebenarnya yang salah? Okey. Puasa tak pernah salah. Macam saya kata, yang salah adalah lifestyle kita. Lifestyle kita dan sejauh mana kita faham tentang penyakit kita tu. Contoh, macam puan moderator cakap tadi kan, orang yang kencing manis gula makin jadi semakin tinggi. Okey. For sure ada something yang tak settle bahagian cara dia nak ambil, cara untuk dia ambil ubat dengan ubat tu. Sebab contoh orang tu kalau dia ada insulin, for sure ada adjustment. So adakah dia follow adjustment seperti yang telah yang dicadangkan? Tidak. Okay? Yang tu yang pertama. Yang kedua, lifestyle kita lah macam saya kata. Bila dia bulan puasa ni, pemakanan tu, so yang pertama ambil sunnah, buka dengan kurma. Yang kedua makan nasi. Yang ketiga makan kuih tradisional. Yang keempat makan murtabak pula. Okay. Lepas tu belum lagi tambah makan more waktu malam. Okay. So benda-benda ni yang menyebabkan gula naik ataupun menjadi tidak terkawal. So faktor gula tak terkawal ni apa? Intake yang berlebihan dan administration of ubat yang tak betul. So salah siapa? Actually lifestyle kita. Balik kepada lifestyle. So puasa tak salah. Okay. So saya setuju sangat dengan apa doktor cakap tadi lah. So kalau ikutkan memang kalau kita berpuasa ni, betul puasa tu memang tak pernah salah. Tapi corak makan kita tu, macam mana kita adjust, macam mana kita strategisekan cara makan kita, itu yang kita kena tengok balik. Kalau ikutkan sebelum masuk bulan puasa ni, doktor pun mesti banyak follow up dengan patient, bagi tahu bulan puasa macam mana nak adjust ubat. Lepas tu mungkin ada jumpa juga dengan dietitian, macam mana nak makan, macam mana nak adjust karbohidrat, semua tu. Contohlah saya bagi untuk pesakit yang ada kencing manis. Kita ada juga macam ramai penyelidik yang dah buat cara macam mana kita nak makan dengan cara yang betul, cara yang sihat, dalam masa yang sama kita dapat amalkan ibadah puasa kita ni tanpa memudaratkan kesihatan kita. So mungkin boleh tengok apa-apa planning yang dah dibuat sebelum ni, contohnya macam Ramadan Nutrition Plan, RNP. Kita bagi tahu berapa banyak karbohidrat kita boleh makan waktu sahur, berapa banyak kita nak adjust waktu sahur, waktu berbuka. Nak ambil more pun boleh, dengan syarat kita kena adjust cantik-cantik lah macam mana kita nak makan semua tu. Okay. So kalau ikutkan macam tadi kita cakap, untuk pesakit kencing manis, kalau untuk orang yang senang rasa lightheaded, pening, cepat letih, lesu semua tu kan, mungkin kena tengok balik macam mana pengambilan air dia, apa pilihan makanan dia waktu sahur, waktu berbuka, cukup ke tidak ambil air. Kalau macam untuk air pula, ikut saranan sebelum berpuasa adalah 8 gelas satu hari. Kalau ikutkan bulan puasa pun sama juga, kita kena ambil 8 gelas juga. Tapi mungkin susah untuk kita balancekan daripada waktu berbuka sampai ke waktu sahur tu. So mungkin boleh ikut waktu solat kita dengan waktu berbuka kita, ambil sikit-sikit tapi kerap. Contohnya, saya bagi contoh lah. Tadi kita bincang waktu sahur kita ambil 1 gelas air dengan kurma 3 biji kan. Kat bilik kita siapkan terus 1 botol air masak. So bangun je sahur, kita minum dulu air masak tu. Lepas tu kita dah turun pergi dapur, ambil lagi 1 gelas air masak. Lepas tu, okey, kita puasa lama, waktu berbuka, nak buka tu kita ambil 1 gelas air masak lagi. Waktu mula-mula kita dengar azan. Lepas tu, kita pergi solat dulu. Waktu solat tu, lepas solat kita minum 1 gelas air masak lagi. Lepas tu, dah berbuka dekat meja makan, dah ada hidangan kita yang lengkap tadi tu, kita ambil, pastikan ada 1 gelas air kosong. Waktu tu nak ambil air manis, boleh, tapi bukan mengganti air kosong kita ni. Lepas tu, dah berbuka elok-elok, kita nak solat pula.
solat maghrib. So lepas siap solat maghrib, minum lagi 1 gelas. Lepas tu kita pergi tarawih, kita minum lagi 1 gelas. Lepas solat isyak, minum lagi 1 gelas. So kita try ikut waktu solat kita, adjustkan ikut kesesuaian badan kita sendiri. Sebab kalau kita minum terlalu banyak waktu sahur, kita akan lagi cepat pergi tandas, habis semua air tu kita keluarkan. So strategikan cantik-cantik portion untuk kita minum air sepanjang waktu yang kita boleh makan ni. Jadi yang sakit makan terlalu banyak sekaligus masa berbuka, itu yang membuatkan gula tu akan spike sampai ke 15 atau 18 miligram. Betul ke? Benda tu boleh jadilah, okay. Tambah-tambah kalau pengambilan ubat yang tak betul, okay, yang tak di-adjust. Dan juga kuantiti makanan yang berlebihan, okay. So kita selalu kita memang disarankan lah ambil suku-suku separuh, tapi masyarakat kita ataupun kebiasaannya jarang nak buat suku-suku separuh. Mai bulan puasa berbuka lagi lah, mungkin Separuh-separuh. mungkin 1 pinggan nasi, benda lain tu jadi Dah kat luar, kuarter tu lupa je. Tambah lagi 1 pinggan sama kan. So benda ni kuantiti tu berlebihan lah, okay. Kuantiti berlebihan tu yang menyebabkan kita punya gula boleh jadi naik, okay. Excessive carbohydrate, okay. Excessive sugar dalam badan. Bukan orang kencing manis saja, even orang biasa pun, walau you tak ada kencing manis, gula akan jadi tinggi. Cuma you punya insulin cepat ambil. Tapi apa jadi dengan gula-gula tu? Akan ditukar kepada lemak. Okay, akan jadi lemak dalam badan. Yang tu menyebabkan berat badan kita naik. Actually benda ni apply waktu bukan bulan puasa pun sama juga. Apa-apa excess kalori, apa-apa excess gula yang awak ambil tak diperlukan dalam badan, tak digunakan sebagai tenaga, semua akan jadi lemak. Hai salam. So selain daripada tu, boleh tengok juga macam cara kita makan kan. Kita dah banyak cakap pasal cara makan. So instead of 1 portion tu besar kita makan, mungkin kita boleh bahagikan lah jadi macam 1 meal yang besar tu bahagikan kepada 3 kali makan. Maksudnya Murid nanti pun boleh sambung lagi. Tak perlu pun nak habiskan semua benda tu dalam 1 sitting kita dekat meja makan ni kan. Okey. Yang kedua, tadi saya ada cakap tentang berpada-pada waktu makan. Sebenarnya berpada-pada ni bunyi dia memang macam simple. Tapi inilah apa yang membuatkan pilihan makanan tu macam mana waktu bulan puasa ni. Berpada-pada ni ataupun kalau dalam kata lain kita panggil sebagai mindful eating lah. Maksudnya kita kena tahu dan aware apa yang kita makan. Okay. Contohnya, saya bagi contoh senang waktu kita pergi bazar. Kita masuk bazar tu benda tu panjang kan. Kita nampak banyak jenis makanan. Kita akan senang rasa tak tahu nak pilih apa. Sangat penting untuk kita buang rasa untuk beli semua benda yang kita nampak. Itu masalah yang macam mungkin nampak macam biasa berlaku waktu Ramadan, tapi masalah ni lah yang buatkan apa yang berlaku dekat badan kita ni jadi tak stabil, buatkan kita lagi susah, rasa nak puasa ni susah macam tu lah. Okay. Contohnya kalau kita nampak makanan, kita dah round 1 bazar tu semua dulu, kita dapat detect mana satu yang kita nak beli dulu. Dan kita kena ingat juga, contohnya macam sehari ni kita beli roti john. Okey lah, actually roti john ni kalau kita tengok dia ada roti, karbohidrat, ada daging, ada ayam which is protein, dan kadang-kadang ada sayur sikit-sikit which is serat. So kalau ikutkan dia adalah menu yang kita kata tak adalah red flag macam tu. Tapi apa yang buatkan dia jadi tak okey adalah sos yang berlebihan. Dia akan tambah kalori kat situ, tambah garam dekat situ. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kontrol dekat situ, kita cakap dengan orang tu, boleh minta sos tu nak kurang sikit. So beli yang itu dulu. Lepas tu kita jalan lagi, kita nampak mungkin sirap bandung. So kita pun beli sirap bandung tu. Okey lah, kita fikir nak share dengan satu family. Okey, tak ada masalah. Tapi lepas tu kita nampak pula Masalahnya air tu beli seorang 1. Itu masalahnya. Sekarang ni masalah kita adalah kita ingatkan satu beli tu, 1 paket besar tu untuk kita seorang. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kalau hari yang bukan puasa, kita tak akan minum sebanyak tu pun dalam tempoh 1 hari. Jadi dengan alasan ada bazar waktu tu nak try semua benda tu agak tak valid lah sebenarnya. Dan kena ingat juga bazar ni hari-hari ada. Ramadan ni kan sebulan, jadi tak perlu pun untuk kita beli semua benda dalam 1 hari, waktu tu juga nak habiskan. Boleh lagi kita beli sikit-sikit hari ni, esok pergi lagi, lusa datang lagi. Kita boleh strategikan benda tu sebenarnya dengan cara mindful eating. Kita pilih apa yang kita nak makan.
Nak bertanyalah dengan doktor dia lebih kepada apa yang trending sekarang ni, iaitu semua orang pun tahu berkenaan dengan suntikan Mounjaro. Okey, kita dah bincang tentang gula naik dan turun sepanjang bulan puasa, dan sekarang ramai juga pesakit diabetes dan obesiti menggunakan rawatan moden seperti suntikan mingguan. Persoalannya, bila seseorang tu menggunakan rawatan seperti Mounjaro, boleh ke diteruskan rawatan tu, suntikan tu semasa bulan puasa, doktor? So actually boleh, tak ada masalah. Sebab Mounjaro ni memang rawatan kepada penyakit kronik diabetes. Memang dia satu rawatan. Okay. Dan cara dia bertindak dan mechanism of action ataupun cara dia bekerja adalah dengan meningkatkan insulin sensitivity dan juga dapat mengawal selera makan. Pada masa yang sama memberi rasa kenyang yang lebih lama. Okay, so actually this is sedikit advantage untuk orang yang mengambil Mounjaro ketika berpuasa lah. Cuma yang menjadi masalahnya, kadang-kadang orang tu dia ada tendensi untuk skip sahur ataupun dia terlupa nak makan. Itu something yang kurang selera. Ya, sebab dia kurang selera ataupun dia dah rasa kenyang. Ya. Sebab macam tu. Betul. So dia akan membuatkan dia tadilah skip sahur dia. Tak sahur pun dia boleh tahan. Ya, sebab betul. Dia dah rasa kenyang. Dia dah rasa kenyang. Tapi dia is come with Sepatutnya tak boleh lah kan. tak boleh. Tapi bahayalah sebab bila you skip sahur, you takut kita pun lupa untuk minum air yang cukup. Benda sangat bahaya jugalah sebab kita akan jadi lebih dehydrated daripada biasa. Okay, so macam yang Puan Husna cakapkan, betul lah tu. So bila kita on Mounjaro kan, bila antara kesan sampingan dia adalah kita panggil sarcopenia lah. Kita lost kita punya muscle mass, okay, dan important nutrition deficiency. Okay, rakyat Malaysia ni memang kita dah sedia tahu memang vitamin D deficient. Betul. Okay, sebab kita jarang mau kena matahari. Kalau I test, you test, almost 100% kita semua deficient. Okay, so kita compounded lagi dengan ambil Mounjaro, okay, dengan yang kita tak skip makan, okay, pemakanan tak betul, ataupun ambil Mounjaro tanpa nasihat pakar. Ini menyebabkan kita kurang micro dan macronutrients, dan pada sama kita akan suffer from sarcopenia lah, loss of muscle mass. Macam yang kita dah bincang tadi lah, bila orang yang dah ambil Mounjaro ni memang selera makan dia akan kurang. Jadi waktu ni adalah waktu yang mana pesakit tu sendiri kena makan bukan lagi ikut kemahuan dia, tapi tengok makanan ni sebagai satu keperluan. Walaupun dah kurang rasa selera makan, waktu makan tu tetap kena jaga, dan lagi penting untuk pesakit yang ada rawatan Mounjaro ni, jaga waktu makan. So memang sebab bila dah makan tu memang akan rasa lagi mudah nak kenyang, so kena strategisekan lah cara makan tu. Kalau macam apa yang saya selalu nasihatkan dekat pesakit adalah untuk makan tu biarlah walaupun portion tu sikit, tapi makan dengan kerap. Jadi dan high protein juga kan? Yes, high protein sangat penting. Sebab betul, kalau kita dah ambil rawatan yang nak bantu kita untuk kurus, waktu kita turunkan berat badan tu penting untuk kita tengok apa yang turun sebenarnya. Adakah betul lemak? Adakah muscle? Adakah air saja semata-mata? Semua ni kita kena pantau. Sebab tu pentingnya first tadi dapatkan rawatan Mounjaro daripada pakar kita sendiri. Lepas tu kena juga amalkan lifestyle sepanjang nak sustain Mounjaro tu lah sebagai satu rawatan. Okay. So macam kalau dalam konteks bulan puasa lah kan, waktu berbuka memang biasanya adalah 1 meal yang besar. So untuk pesakit yang ada rawatan Mounjaro yang dah kurang selera makan, boleh pandang 1 meal yang besar tu bahagikan siap-siap jadi 3 meal. Sebab waktu makan kita tetap panjang, lepas moreh pun boleh makan lagi. So pastikan nutrien yang kita bincang, kalau nak nutrien lengkap kan, macam suku-suku separuh kita cakap tu, suku-suku separuh ni boleh dipecahkan jadi 3 pinggan yang kecil. Suku separuh tu dalam 3 pinggan yang kecil sepanjang waktu berbuka sampai ke moreh dan sambung pula waktu sahur, so that badan kita tetap terima nutrien walaupun dah kurang sehujungnya pula. Asalnya kita ambil nak kurus tapi tak jadi kurus, tak jadi cantik, mungkin kita akan dapat penyakit lain yang kita tak dapat nak akak lah. So pentingnya untuk dapatkan rawatan Mounjaro ni dengan pakar yang sebetulnya. Lepas tu konsep asasnya adalah daripada segi pemakanan tu masih kena jaga. Struktur pemakanan tu kena yang betul. Dan penting juga untuk jumpa mungkin bakal pegawai dietetik sendiri, dietitian, sebab setiap individu tu adalah berlainan.
Mungkin ada orang yang ambil Monjaro, selera makan dia jadi macam ni. Orang tu ambil Monjaro, jadi macam tu pula. Jadi untuk kita buat management pesakit yang mengambil Monjaro ni adalah satu benda yang secara individu. Sebab tu penting untuk jumpa pakar dan buat follow up regularly dan amalkan tu dengan secara yang betul lah. Hai salam. Tambahan sikit penting juga kenapa kita perlu kepada pemantauan dan kenapa kita perlu kepada follow up waktu ambil Monjaro ni dan kenapa kita tak suggest self prescription apa semua ni, sebab saya takut dan kebanyakan orang rata-rata ingat bila berat dah turun happy. Okay. Tapi dia orang tak tahu pun apa dose titration yang sebenar. Okay. Dan dia orang tak tahu pun ada maintenance sebenarnya untuk Monjaro ni. So kalau benda-benda ni tak diambil perhatian daripada awal, ambil Monjaro 2-3 bulan dah nampak efek, contoh dia dah capai target berat badan dia sendiri, okay, lepas tu rebound. Need to know, tanpa maintenance, yes, kita boleh rebound 4 kali ganda. So bukan nak kata Monjaro ni tak bagus sebab rebound, tapi cara penggunaan yang salah. Rebound. Sebab tu walaupun dah dapat berat yang kita nakkan tu, Kena maintain jumpa doktor lagi walaupun dah dapat berat yang kita impikan tu lah. Yes. Masih kena jaga makan, masih kena jaga ubat juga. So kita nak continue dengan Hai salam. Banyak sangat topik bersama dengan kita punya physician dan juga dietitian. Terima kasih kepada Dr. Hamizah dan juga sama-sama dan juga Cik Husna kerana sudi meluangkan masa untuk bersama di dalam podcast kita hari ini lah. Okay, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. Hai salam.